Assalamualaikum. Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khassana bi khairi kitabin unzil wa akramana bi khairi nabiyyin ursil wa atamma alaina ni'mata bi a'zami minhajin syur'a minhajul islam. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على هذا الرسول الكريم وعلى آله وصحابته وأحينا اللهم على سنته واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengurniakan pada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, nikmat Islam, nikmat iman, diberikan kita untuk terus menjadi hamba kepada Allah Ta'ala, diberikan nyawa, terus kita beribadah kepadanya, dan seterusnya kita dapat bersama-sama dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini, dalam majlis ibu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala merahmati kita, mengampuni dosa-dosa kita. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur juga kita dah habis Ramadan, habis Syawal, kan? Alhamdulillah. Tapi nak dekat Adha pula, kan? Gitulah nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Orang nak pergi haji dan sebagainya, mudah-mudahan dipermudahkan urusan untuk menunaikan haji. Jadi kuliah kita ini dah lama dah ni. Semenjak bulan berapa ni? Bulan 2. Jadi hari ini kita menyambung kitab Al-Azkar, zikir-zikir sepanjang hari yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dalam bab muqaddimah daripada kitab ini. Sebab kitab yang pertama berkaitan dengan solat, dan ini ada muqaddimahnya lah, tentang zikir-zikir. Zikir yang tidak terikat pada masa dan juga tempat lah, tidak terikat, umum, zikir umum, apa yang boleh kita zikirkan. Jadi kita sambung balik apa yang kita telah baca sebelum ini. Qala al-musannif rahimahullah, dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, yang paling utama ialah la ilaha illallah. Imam Tirmidzi mengatakan bahawa hadis ini adalah hadis hasan. Jadi Imam Nawawi membawa satu hadis ini sangat penting sebenarnya. Sebelum ini menyebut tentang tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Sekarang ini menyebut tentang tahlil. Tahlil ni halala yuhallilu tahlilan, sabbaha yusabbihu tasbih. Tasbih kita bertasbih lah, subhanallah, subhanallah, ya. Tahmid itu kita sebut alhamdulillah, kan? Takbir disebut Allahu Akbar. Kalau kita sebut tahlil, la ilaha illallah. Kalau sebut hauqalah, ringkasannya hauqalah, dia panggil sebagai la haula wala quwata illa billah. Jadi kita sebutkan 4 yang pertama tu, tasbih, tahmid, takbir. Yang ini disebut tahlil. Afdalul zikri la ilaha illallah. Dan seafdal zikir itu adalah la ilaha illallah. Dan itulah dia zikir yang paling afdal. Mana-mana zikir, inilah zikir paling afdal, la ilaha illallah.
Oleh itu, walaupun hadis ini hasan adalah hadis yang diterima lah. Dia hadis yang diterima dari dua, sahih dan hasan. Cuma tingkatannya berbeza. Tingkatan sahih itu lebih atas daripada hasan. Tapi bukan bermakna ada yang atas, yang bawa ditolak. Itu kan maksud begitu. Sebab hadis ini nama dia hadis hasan. Dia tak ada hadis yang sahih. Kan? Jadi kita panggil hasan je lah. Bukanlah kita kata hasan tak rendah lah, hadis sahih tak ada guna. Tak, bukan begitu. Tak ada ulama faham macam tu. Orang kita faham macam tu. Kan? Dia faham, terutama dalam bulan puasa, bahawa dia ada satu masalah. Apakah afdalnya kita baca Quran ke kita tadabbur Quran? Kan? Ada orang itu dia kata apa? Tak, kita kena tadabbur pula kena faham. Apa kita baca Quran tak faham pula? Kan? Ada kefahaman salah. Sebenarnya adalah kesemua tu kena buat. Kan? Kesemua tu kena buat. Kan? Tadabbur apa kena tadabbur? Baca Quran pun kena baca Quran. Jangan bukan tadabbur saja. Okay. Dan satu lagi dari tiga masalah dalam baca Quran saya sebut dulu supaya kita faham hakikat afdal. Masalah orang faham salah faham afdal. Dah ada afdal, ada yang sahih, apa kita guna hadis yang rendah? Macam tu. Dia salah faham macam tu. Bukan maksud dia begitu. Semua tu kena buat. Sebab apa? Tidak ada bertentangan. Itu maksudnya. Bila tidak ada bertentangan, maksudnya kita boleh buat semua. Berkenaan dengan baca Quran lah. Walaupun cerita tentang Quran ni lambat lagi ni. Dia ada satu kitab tilawatil Quran. Masa lepas kita bersolat, waktu kita tilawatil Quran panjang lagi, bertahun-tahun lagi. Kan? Jadi contohnya kita katakan bacaan Al-Quran itu Nabi menuntut kepada kita. Nanti kita akan jumpa lambat kita baca Quran supaya kita faham dulu hakikat afdal itu. Orang masalah sekarang ni adalah afdal. Mana afdal ni? Kan? Baca Quran ke faham Quran? Kita sebut apa? Dua-dua tu kena buat. Tu kita kena. Jawapan dia macam tu. Tapi kena jelaskan maksud dia. Rincikan maksud dia. Apa dia yang patut kita lakukan? Adalah membaca Al-Quran itu adalah satu tuntutan. Baca Quran kan tuntutan. Kena baca. Quran tu kena baca. Nabi suruh kita baca. Paling minima, paling lewat lah habis baca Quran tu. 30 hari tu khatam Quran. Nabi tak suruh 1 tahun baru sekali. Ramadan tu dah khatamnya. Tak, dia tak nak. Nabi tak nak macam tu. Kita nak start sebulan tu 30 hari tu khatam Quran. Nabi suruh macam tu. Tu paling maksimal lah tu. Maksudnya lewat dah tu. Kan? Dan paling awal Nabi kata apa? 3 hari. Maksud khatam 3 hari. Tu paling paling minimal lah tu. Tapi ada dia para ulama khatam 1 hari sekali ada. 2 kali 1 hari ada. Kan? So dia boleh. Itu maksudnya Nabi sebut 3 tu. Normalnya begitu. 3. Jangan lebih daripada itu. Maksudnya 2 hari khatam dah. Tu maksud Nabi tak beri macam tu. Tapi ada ulama buat lebih daripada itu. Maksudnya 1 hari pun khatam. Kan? Imam Syafi'i khatam 2 kali 1 hari. Maksudnya dia faham lah. Maksudnya bukan Nabi kata sebiji macam tu kan. Dia faham. Maksud kita adalah berkenaan dengan khatam Quran tadi. Maksud paling lewat kita habis 30 hari khatam. Quran kena baca. Nabi suruh baca. Jangan pula kita tak baca. Sebab apa? Kita nak dapatkan pahala setiap kita baca Quran. Sebab Quran itu dinamakan sebagai al-muta'abbad bitilawatih. Diibadahkan bacaan. Maksud kita baca tu dapat pahala dah. Bukan seperti kita baca hadis. Bukan seperti mana kita baca buku-buku yang lain. Setiap perkataan Al-Quran, setiap huruf, bukan perkataan, huruf saya sebut, adalah mendapat pahala. Itu dia. Nabi sebut, la aqulu alif lam harfun walakin alifun harf wa lam harf wa mimun harf. Aku tak kata alif lam ni satu huruf, tapi aku katakan alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim satu huruf. Dan setiap huruf itu apa? 10 kali ganda. Ganjaran pahala satu huruf tu 10 kali ganda. Kalau 3 30. Itu maksud Nabi. Oleh itu kita kena khatamkan Quran. Bulan Ramadan kena khatam Quran. Kalau dah bulan lain tak khatam tak tahu kan. Bulan Ramadan tak buat lagi dah. Kan? Kena tiap-tiap bulan kena khatam Quran. Itu dituntut oleh Nabi. Kan? Okey, itu satu. Kena buat. Tadabbur kena tadabbur. Tapi tadabbur dia ada syarat-syarat dia. Dia bukan Nabi kata suruh baca je saja, tak. Tadabbur kena tadabbur. Tapi tadabbur ni kita tak boleh dah. Tadabbur tu kita boleh khatam dalam 1 sebulan. Kita faham satu Quran 1 bulan. Tak boleh. Tak ada semua orang boleh faham satu Quran dalam baca 1 bulan. Paling kurang surah Fatihah pun kena faham. Kan? Fatihah tu pun berapa hari nak khatam, nak faham tadabbur surah Fatihah.
Mungkin orang kata apa? Tak, kita nak faham sedikit. Bukan masalah sedikit itu. Tak kefahaman ni. Orang setiap kali ulama berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun baca Al-Quran. Berapa banyak tafsir dalam penulisan ulama? Beratus-ratus, beribu kita kata tafsir Al-Quran. Sebab apa? Maksud dia berbeza-beza. Tadabbur ni perlu berulang. Bukan sekali tu je. Dan tadabbur itu kena buat lah. Dan tadabbur ini tidak semesti setiap hari. Tidak wajib setiap hari. Nabi tak suruh kita tadabbur tiap-tiap hari. Nabi kata bersa'ah. Belajar ni sa'atan sa'ah. Sekejap-sekejap. Kan? Tak apa. Kita akan jadi boring. Kalau kita belajar selalu tiap hari. Pagi tadi kita belajar. Tengah hari kita belajar. Petang kita belajar. Malam kita belajar. Tak, kita penat. Oleh itu belajar ni ada waktu-waktu dia. Ada syarat-syaratnya. Tadabbur pun itu juga. Bukannya tiap-tiap hari. Kan? Ada waktu Nabi kata sa'atan sa'ah, sikit-sikit. So, ada seorang sahabat, tu kata, kita bila kita balik rumah ni, kita lupa dah apa yang Nabi nasihat kat kita dulu. Kan? Lepas tu dia report kawan seorang. Dia kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kata, saya nak Abu Bakar lah. Kita ni balik rumah kita lupa dah akhirat. Sebab dia dengar Nabi cakap, nampak akhirat tu pun. Ya. Isah tu pun dengar. Lepas tu kita balik rumah ni lupa. Lepas tu mereka report kepada Rasulullah. Rasulullah kata kita belajar ni saat kita dapat rasa tu sikit-sikit, bukan tiap-tiap hari. Kan? Macam itu maksudnya. Tadabbur tu sekejap-sekejap, bukan tiap-tiap hari. Tu faham, kena faham. Orang faham. Tadabbur. Memang tadabbur kena buat juga. Jangan pun tak buat pula. Kan? Itu cara. Dan yang ketiga, perkara yang ketiga dalam baca Quran. Yang ketiga adalah wirid yang Nabi ajar kita setiap masa dan tempat itu. Hari Jumaat kita baca surah apa? Surah Kahfi. Itu kena baca hari Jumaat tu, kena baca surah Kahfi. Baca wirid yang untuk khatam tu kena baca juga. Jangan pula saya dah baca dah tadi surah Kahfi, baca dah Quran. Tak, tu wirid hari Jumaat. Ya, wirid hari Jumaat. Khatam tu wirid lain. Tu kenapa? Ni orang tak, dia kata tak guna lain-lain. Tak sama aja dia kata. Tak, biasa. Wirid hari Khamis kena baca hari Khamis. Sebelum tidur kita baca apa? Surah Kahfi. Baca surah Kahfi, baca surah Al-Mulk. Baca surah Al-Mulk. Kan? Banyak pula tak baca pula. Tak, saya dah baca Quran. Kan? Lepas tu dia kata saya dah baca Quran lah. Tak, wirid baca Quran lain. Khatam Quran satu perkara. Kan? Yang juzuk yang kita baca untuk hari tu kena khatam, habiskan. Jangan pula tinggal. Surah Al-Mulk tu kena baca juga. Jangan faham pula kata tak, ini tak. Tak ada. Tak difahami macam tu. Tak difahami macam tu. Sebab orang faham, dia kata tak, dia baca tu je. Tak. Dia kata tadabbur saja. Tak, bukan itu cara kita memahami dalam berzikir, membaca Al-Quran, berselawat dan sebagainya. Kena faham tu. Sebab ramai orang kata tak afdalnya gini, afdal. Tak, afdal ni semua kena buat. Bukan afdal saja, yang tak afdal pun kena buat. Kan? Yang tak afdal pun kena buat. Sebab Nabi sebut semua sekali. Kan? Oleh itu kita kena faham. Jadi Nabi sebut apa? Afdalul zikri la ilaha illallah. Supaya mudah faham lah kot. Afdal tu apa dia. Tapi kita sebut tadi tentang hadis sahih hasan tadi. Bukan maksudnya ada sahih hasan kita tinggal. Bukan begitu. Ulama tak cakap begitu. Ada sahih, ada dhaif tak dipakai. Tak. Sebagaimana tidak bertentangan. Hadis itu tidak bertentangan. Bertentangan dengan prinsip syarak, maka hadis itu boleh pakai. Itu ulama letak macam itu. Bukan saya letak. Bukan saya letak yang saya buat. Tak ada. Ulama dulu dah. Salafus soleh letak tu. Bukan saya sebut. Imam Nawawi sebut. Imam Nawawi wafat pada tahun 76 Hijrah. Kurun ke-7 Hijrah. Sebelum tu lagi Ibnu Salah wafat pada kurun ke-5 Hijrah. 467 Hijrah. Siapa sebelum tu lagi? Ar-Rama Hurmuzi wafat pada tahun kurun ke-3 Hijrah. Bukan saya sebut. Syarat itu ulama sebut, bukan saya sebut. Jangan pula kata tak, kita guna hadis sahih aja, dhaif tak guna. Tak, ulama sebut dhaif pun kena guna selagi mana tidak bertentangan dengan hadis sahih. Itu kena faham. Ni zaman sekarang ni diikut dan je. Baca buku. Ni belajar 1-3 hadis, kata kita tak ikut hadis. Tak, bukan macam itu. Bukan macam itu. Ulama tak cakap. Tak ada ulama buku hadis tulis macam tu. Umat dulu tak tulis macam tu. Oleh itu ulama buku hadis ada je. Oleh itu Imam Ahmad bin Hanbal, kan, pengasas mazhab Hanbali. Apa dia kata? Aku lebih suka menggunakan hadis dhaif daripada menggunakan akal aku. Begitu. Sebab dah tak ada benda lain dah. Hadis sahih pun tak jumpa. Pendapat lain tak jumpa. Dia kata hadis dhaif lebih baik daripada aku guna akal aku, dia kata. Nampak? Maksudnya dhaif itu boleh guna. Sebagaimana tidak bertentangan dengan syarak. Sebagaimana tidak ada hadis yang sahih.
Kan ada dhaif tu ada, selagi mana bukan hadis tu hadis pembohong. Itu je syarat dia. Bukan saya letak ulama. Imam Ahmad wafat pada tahun kurun apa? Kurun ketiga hijrah. Wafat pada tahun 241 hijrah. 241 hijrah. Kurun ketiga hijrah. Bukan zaman kita, zaman dia tu. Ulama-ulama besar zaman dia tu. Kan? Kita nak ikut apa? Ikut pendapat kita, agak-agak je Nabi sebut. Tak, kita ikut pendapat ulama. Kan? Ni tak tahu hadis, cerita pasal hadis. Tak tahu cara bezakan di antara sahih dhaif hadis, ikut pendapat dia. Kita ikutlah pendapat ulama. Ulama yang sebut. Tak ada ulama kata tak boleh guna. Kan? Ada satu lagi saya sebut masalah tentang sirah. Tentang sirah. Sirah ni ramai juga zaman sekarang. Kan? Gerakan hadis-hadis sahih. Tak ada zaman dulu, tak ada. Masalah tak ada zaman dulu. Apa maksud saya? Adalah mereka mendakwa tentang hadis dhaif tak boleh pakai dalam sirah Nabi. Salah. Tak betul. Sirah Nabi ni tidak boleh diketatkan dengan pentashihan. Okey. Dhaif pun tak apa. Selagi mana bukan pembohong. Selagi mana bukan pembohong. Itu je. Dhaif tak ada masalah. Tak ada. Oleh itu Ibn Hisham ni ulama-ulama hadis. Ulama hadis cerita tentang sirah. Imam Ahmad kata apa? Bila cerita tentang sirah, cerita maghazi, dia kata apa? Tasahalna fi, akan memudahkan dalam menerima hadis. Imam Ahmad, bukan saya. Bukan saya sebut, saya menukil je. Imam Ahmad, imam besar tu pengasas mazhab. Tasahalna fi, kita mudah-mudahkan je hadis-hadis buat sirah ni, kita mudahkan. Zaman sekarang kata apa? Oh, kita nak cerita hadis ni perlu hadis sahih. Tak betul. Tak betul. Itu semua gerakan yang salah. Betul lah, baguslah nak cari hadis sahih tu. Tapi seakan-akan hadis sahih sahaja kita nak terima, tak betul. Tak betul, salah. Salah cara menggunakan pemahaman hadis itu. Salafus soleh tak buat macam tu. Imam Ahmad tu salafus soleh dah tu. Kan? Imam besar tu. Kan? Oleh itu kena faham. Jangan kita ikut dan dengar orang cakap kata tak, kita guna hadis sahih je saja. Tak, pun. Selagi mana kita sebut. Syarat ulama tak apa. Jangan hadis itu dibawa oleh pembohong. Pembohong memang tolak. Lagi mana tak pembohong, kita terima hadis tu. Sebab dia masalah dhaif itu, kan? Dari sudut teori. Dalam kita nak menguatkan hujah, okey. Tetapi kalau kita nak terima, tak ada masalah. Sebab apa? Dia tu, hadis itu, dia bukan begini. Dia macam mana boleh dhaif? Dia pernah masalah kecil sebenarnya. Dia masalah kecil. Contoh orang tu dia buat hadis macam ni. Kan? Dia ada perkataan sikit. Yang ni ada perkataan sikit. Dia ni tak kuat macam orang yang pertama. Dia berbeza sikit. Maka hadis yang kedua itu, dia kata dhaif. Dia dhaif. Sebab apa? Dia lemah. Sebab dia disifatkan dia tak kuat hafal, dia kira follow hadis. Oleh itu para ulama adalah hadis, masalah dalam menilai satu hadis itu khilaf. Ada kata dhaif, ada kata sahih. Syekh Albani, orang kata zaman sekarang adalah Syekh Albani, takhrij hadis, kan? Imam Albani lah, Syekh Albani banyaklah dia bertasahihkan hadis. Hadis Bukhari dia dhaifkan je. Macam tu. Jadi oleh itu kita kata dhaif tu di atas macam mana dia ijtihadkan itu. Dhaif Bukhari tentang solat solat tarawih, dia dhaif je hadis dhaif tu. Dia kata syadz hadis ni, dia kata. So apa yang riwayat semuanya kata macam ni. Tiba-tiba hadis ni kata riwayat 20 rakaat. Dia kata tak, ni hadis syadz. Begitu dia kata dhaif. Tengoklah macam mana ulama sebut. Oleh itu kita kena faham. Kan? Itu cerita pasal hadis lah. Pandang pula saya cerita pasal ni afdal zikri ni. Sebab tapi nak cerita tentang apa? Afdal itu, afdaliyah tu kena faham. Sekarang dia guna persepsi menggunakan fahaman sendiri tentang afdal itu. Tak boleh lah kita jangan menggunakan mengikut perasaan kita. Menggunakan kehendak kita, ikut kita rasa betul, kita punya pemikiran kita. Tak, kita tak faham ni mengikut macam mana ulama faham. Macam mana mereka mengeluarkan, baca buku. Kita ulama tulis dalam turas tu macam mana tulis. Bukan kita pakai dah je. Kan? Ya, zaman sekarang macam pelik-pelik. Kan? Dia baca cari mana ChatGPT. Tanya ChatGPT, betul salah tak tahu lagi. Betul salah banyak je saya. Dia nak maklumat dalam ChatGPT, tak boleh kita percaya 100%. Tak boleh percaya. Nak suruh dia tolong buat dalam format sekian, okey, tak ada masalah. Tapi nak suruh beri dia punya idea dalam tu, usah fikir 10 kali dulu. Nak pasal agama, anda tanya hukum akal lagi lah. Oh ya Rabbi, pernah saya banyak. Saya cuba, saya test. Ada satu kali saya test.
saya baca buku Kitab Minhajul Abidin oleh Imam Ghazali. Dia ada aqabat dalam cerita tu, halangan-halangan dalam tu. Dia sebut kita tahu benda tu kita dia kenal, semua orang tahu lah aqabat tu. Imam Ghazali tanya ChatGPT tanya sikit apa aqabat dalam Kitab Minhajul Abidin. Dia jawab ada tu satu-satu tu. Atas satu tu salah betul. Lepas tu tanya dia balik. Tanya ChatGPT ni. Ya, tanya dia balik. Kenapa dia tu? Sebab dia ada pusing lah. Pusing sana. Lepas tu kita kata, kamu ni salah. Betul encik betul dia kata. Dia salah. Dia tak boleh. Jangan aku ni ChatGPT ni. Kita semua pakai Google kan. Asyikh al-Google. Tu dia. Jangan jadikan Google itu syekh kita. Ya. Jangan cek Google, tanya syekh, tanya mufti. Tu dia orang yang berautoriti untuk beri jawapan kepada kita. Jangan tanya pada Google. Kan Google ni macam-macam pendapat ada orang tu kan, tak tahu mana satu yang betul mana salah. Kita tanya kepada siapa? Tanya pada ulama lah, pada mufti tanya. Jangan tanya Google. Google ni kita cari ni rasa betul. Kan guna benda-benda pelik-pelik dalam tu. Tu dia. Tu cerita afdal, panjang cerita afdal. Dia semangat sikit lepas raya ni kan. Okey, Nabi SAW sebut afdalul zikri la ilaha illallah. Seafdal zikir la ilaha illallah. Dan dialah yang seafdal ni. Dan kalimah la ilaha illallah ni adalah kalimatut tauhid, dia panggil. Kalimatut tauhid. Tauhid ni mengesakan Allah Taala. Dia panggil kalimatul ikhlas. Ikhlas ni maksud kita sucikan hati kita, bersihkan hati kita. Hanya Allah Taala sahaja yang disembah, hanya dia sahaja yang kita taat dan ikut perintah dia. La ma'budu illallah, tidak ada yang kita taat, tunduk dan patuh melainkan hanya Allah Taala sahaja. Bukan maksud tunduk dan patuh itu maksudnya orang lain kita boleh ikut perintah, bukan. Tu bukan maksudnya. Orang zaman sekarang ni pelik, kita guna istilah-istilah dan perkataan-perkataan ni, bukan maksud macam tu. Maksudnya adalah hanya senya yang sebenar-benar. Itu maksud dia. Sebenar-benarnya yang patut disembah hanya Allah Ta'ala, ikut perintah hanya Allah Ta'ala. Itu yang dimaksudkan. Bukan maksud kalau kita ikut kerajaan, maksud kita ikut Allah Ta'ala. Bukan itu maksud. Kan orang zaman sekarang ni pelik-pelik. Kan? Dia kata apa dalam firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tengok tafsiran macam mana. Tafsiran orang zaman sekarang ni saya tak tahulah macam mana kita nak ubah pemikiran. Tahu. Baca buku dah lah lembaran 2-3 helai. Kan? Baca apa Facebook je lah, baru Facebook buku surat sampai ada. Kan? Ilmu tak sampai ke mana? Tak faham. Masalahnya apa tadi yang sebut tadi, lupa dah pula. Ada satu contoh saya dah beri kan, tapi tak dapat pula. Apa tadi saya lupa dah. Tak apa saya sebut sini. Apa tadi saya sibuk apa tadi sebelum tu? Allah SWT terputus dah pula. Terputus dia punya wayang. Wayang sel. Allah SWT Muhammad. Saya sebutlah afdalul zikri la ilaha, kita sambung balik. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Yang seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang ditunduk patah ni. Firman Allah Taala saya nak sebut ni. Tentang firman Allah Taala. Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dalam ayat lain, ayat dekat situ, fa ulaika humul kafirun. Yang dari 3. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, sesiapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah, maka dia adalah kafir. Tu dia. Ada masalah ni. Betul ramai orang guna hadis ni, ayat Quran ni. Dia punya tafsiran dia kata apa? Siapa tak berhukum Allah Taala kafir. Tak bukan maksud macam tu. Mudah sangat kita kafir kau. Orang tak berhukum Allah Taala kafir. Itu maksudnya maksiat. Bukan kafir namanya. Itu bukan kufrun duna kufur. Itu tafsir ulama. Apa maksud kufur kat situ? Kufur yang dah masuk kat situ adalah kafir, kat situ adalah bukan kafir terkeluar Islam. Maksiat, kita buat maksiat. Tidak buat hukum. La hukum apa? Wa man lam yahkum bima anzal, siapa yang tidak menghukum dengan hukum Allah Taala, maka dia dah orang kafir. Maksud bukan maksud hukum, tidak menghukum Allah Taala itu dia kafir, bukan. Dia tidak hukum itu maka dia adalah orang yang buat maksiat. Sebab apa tidak ikut perintah Allah Taala lah. Orang yang tidak buat maksiat dia apa dia? Orang suruh solat dia tak bersolat. Allah Taala suruh solat dia tak solat. Maksiat dah, bukan dia kafir, dia tak kafir lagi. Orang suruh puasa, Allah Taala suruh dia puasa, dia tak puasa. Dia bukan kafir lagi, dia puasa muslim lagi. Jangan kata kalau dia terkafir.
Tak boleh, tak betul. Tafsiran yang salah. Orang zaman sekarang dia macam tu. Kena betulkan sikit. Yang kita nak betulkan perkataan. Jadi itulah sedikit kena faham juga. Nak tahu masyarakat ni payah. Kita tak tahu mana satu. Mudah-mudahan Allah sampaikan je lah. Kita ni apa yang kita boleh buat je. Itulah dakwah. Dakwah macam tu lah. Kita tak boleh nak beri semua. Bukanlah kita menentukan hidayah orang tu. Apa yang kita rasa boleh kita beri, kita beritahu. Tu dia. Kudrat yang apa yang ada kita boleh. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah. Kita sebut dia adalah, di situ dia ada nafi. Perkataan la ilaha illallah. La ilaha illallah ada 3 huruf. Alif, lam, ha. 3 huruf. Dan Allah letak. Dan Allah 3 ni adalah witrun. 3. Dan Allah innallaha yuhibbul witr. Sungguhnya Allah suka pada witir. Dan dia adalah Maha Esa. Dia tunggal seorang. Kan? Maka Allah Ta'ala itu suka pada tunggal. Kemudian perkataan la ilaha illallah dia ada nafi dan isbat. Nafi maksudnya kita menafikan. Isbat kita menetapkan dia. Menafikan selain daripada Allah. Mengisbatkan Allah sahaja. Itu maksudnya. La ilaha illallah ni dalam bahasa Arab. Sebenarnya dia ada perkataan yang tertinggal. Tidak ada Tuhan. La ilaha. La tu tidak ada. Tiada. La tu maksud nafi. Nafi tiada. Dalam bahasa Arab la ada 2 makna. La dalam bahasa Arab la. Dan 3 makna. Dan macam-macam makna lah senang. Tapi saya beri contoh 3. Dia boleh maksud dia qasam. Qasam ni maksudnya bersumpah. La uqsimu bihadzal balad. Maksudnya aku bersumpah negeri ini. Maksud negeri Mekah tu. La uqsim, la tu. La uqsimu bihadzal. Maksudnya aku bersumpah dengan negeri Mekah ni. Allah bersumpah. Tu la pertama. La kedua. Maksud tu kan bahasa Arab tu kan senang. Ni pakai kedai je terjemah Quran. Boleh. Orang zaman sekarang ni suka pakai ikut kepala dia. Dia tahu 2-3 patah kata bahasa Arab, dia kata ini maksud dia. Kan macam tu. La kedua maksud dia nahi. Bukan nahi bahasa Hindustan tu. Nahi maksud dalam jangan. La tadhhab, jangan kamu pergi. Jangan. Menegah, melarang. La tamshi, jangan kamu pergi. La tadhhab, jangan kamu pergi. La ta'kul, jangan kamu makan. Jangan. Yang ketiga, nafi. Yang kita sebut ni. Tiada. Menafikan sesuatu. La adhab. Kan? Aku tak pergi. Kan? Itu. Menafikan. Ataupun kita sebut la ilaha illallah. Okey. Kalau kena faham bahasa Arab. Bahasa Arab orang zaman sekarang ada. Orang sebut apa? Ada satu tu. Saya sebut dah ni. Dia kata Allah itu ada roh, dia kata. Sudah. Saya pun pening kepala. Macam mana dia berkata Allah Ta'ala? Lepas tu dia baca Al-Quran. Wa ruhun minhu, dia sebutlah firman Allah Ta'ala cerita tentang kejadian Nabi Isa AS. Maka dia kata apa? Dan Nabi Isa dapat ruhun minhu, roh daripadanya. Allah ada roh punya, dia kata. Berat sungguh lah. Ruh min ruhihi, daripada rohnya. Roh Allah nya tu pada Allah Ta'ala lah. Dia kata roh tu roh Allah. Allah ada roh. Tak, bukan maksud begitu. Nisbah sesuatu. Dan 2 macam-macam maksud. Kan? Nisbah sesuatu. Kan? Dia ada maksud pemilikan. Dia tak ada maksud dia sendiri, zat dia. Kalau saya kata tangan saya, memang tangan saya lah. Itu dapatnya zat dia. Nisbah kepada zat dia. Tangan saya. Kalau saya kata cermin mata saya, adakah cermin mata itu daripada saya? Tak. Pemilikan cermin mata itu saya punya. Itu maksudnya ruhullah, itu maksudnya Allah, milik Allah Ta'ala. Roh tu milik Allah, bukan Allah tak ada roh. Dia kata roh Tuhan ada roh, dia kata. La haula wala quwwata. Roh ni makhluk Allah Ta'ala. Alwahu dudu untuk mujaddadah. Dan roh itu adalah makhluk Allah Ta'ala. Jangan pula kata roh tu Allah Ta'ala. Ada orang dia pandai bahasa Arab, dia pakai terjemah macam tu. Belajarlah sikit bahasa Arab. Kan? Ni bahasa Arab ni kena belajar mulai. Jangan salah faham. Saya nak tegang sini. Panjang pula saya cerita benda lain ni. Pusing sana, pusing sini, habis semua. Tapi penting, saya rasa benda tu penting. Saya sebut ni penting. Kena faham. La ilaha illallah, tiada. Nafi. Ilaha, tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Ilah tu melainkan Allah. Okey. Dia masalahnya dakwaan manusia. Manusia ya. Kita dakwa Allah Ta'ala itu Tuhan. Selain daripada kita, orang kafir kata apa? Tuhan dia kan? Ada Tuhan dia ada. Maksudnya ada Tuhan lagi. Itu maksudnya lah. Okay. Jangan pula saya kata Tuhan tu ada. Jangan ni salah faham kau ni. Saya pun tak tahu nak cakap macam ni. Tapi nak jelaskan ni. Kau tak faham tanya. Jangan. Maksudnya dakwaan orang mengatakan ada Tuhan lagi. Di situ oleh itu dia kata la ilaha
Ini perkataan dia belajar dalam belajar bahasa Arab. Tiada Tuhan, dia ada tertinggal perkataan kat situ. Melainkan Allah Ta'ala. Saya sebut yang contoh lain. La solata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat, tiada solat melainkan baca Fatihah. Macam mana faham tu? Solat kena baca Fatihah aja. Tak. Ada maksud itu. Dia ada perkataan tertinggal situ. La solata sahihatan. Itu dia. Illa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat yang sah, yang benar-benar betul sahih, yang boleh diterima melainkan dengan Fatihah. Dia tinggal sahihah tu. Tapi bahasa Arab difahami. Orang Arab faham perkataan itu. Maksudnya Nabi kata la solata illa bi fatihatil kitab. Tidak ada solat melainkan dengan baca Fatihah, baca surah Fatihah. Maksudnya tidak ada solat yang sahih, yang sebenar, yang sah. Itu maksud dia. Begitu juga perkataan ni. Dia ada isim, dia ada jawab dia. Kan? Khabar dia. Khabar la tu. Khabar nafi tu la. La ilaha apa dia? Illallah. Tidak ada Tuhan apa dia? Kan? Ada perkataan apa dia? Jadi perkataan apa dia tu? Ma'budan haqqan. Tu kat situ tinggal itu. Tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang patut disembah. Tu dia. Nak terjemah dia gitu. Ma'budan haqqan, yang benar-benar disembah. Sebab orang lain dakwa bahawa ada Tuhan lain. Kita kata tidak ada yang patut yang pada disembah. Inilah Allah Ta'ala. Illallah, mereka Allah Ta'ala. Ada kat situ tinggal itu. Dia panggil khabar dia. Khabar kepada la tu. Itu kan belajar bahasa Arab. La ilaha ma'budan haqqan, yang benar-benar. Sebab orang lain sembah lain enggak, tapi yang sebenar-benar patut disembah hanyalah Allah Ta'ala. Hanyalah Allah Ta'ala. Illa tu dia perlu pengetahuan yang sebenar-benar hanya dia. Al-hasar hanyalah kepada Allah Ta'ala sahaja. Tak ada kita bersembah melainkan Allah Ta'ala kita sembah. Itu yang dimaksudkan. Bukan kata ada Tuhan. Sebab orang lain dakwa dia kata Tuhan. Ya. Jadi kita tak boleh kata ada Tuhan selain yang sebenar-benar. Bila kita sebut Tuhan, maksudnya Tuhan yang patut disembah. Bila orang Islam sebut Tuhan, siapa Tuhan kamu? Tuhan yang kita maksudkan adalah Tuhan yang patut disembah. Yang patut kita taat adalah Allah sahaja. Itu maksud kita. Kita cakap Tuhan sajalah. Tak adalah kita panjangkan perkataan itu. Sebab kita difahami. Itulah Tuhan yang sebenar patut kita sembah. Itulah Tuhan yang patut kita percayai. Itu dalam hati kita. Kan? Jangan pula kata tak maksud kita tu ilah. Tak, dia ada maksud dia. Yang patut disembah, hanya senya disembah, hanya patut diikhlaskan hanyalah Allah Ta'ala saja. Tak ada benda lain. Kalau kita buat selain itu, syiriklah dia. Itu maksud dia. Kalau kita sembah selain ini, kita tunduk dan patuh selain pada Allah Ta'ala, maka syiriklah dia. Sebab apa? Dia menduakan Allah Ta'ala. Dia tidak boleh. Oleh itu kita kata apa? Tidak ada Tuhan yang hanya tidak ada Tuhan sebenar-benarnya yang patut disembah hanyalah Allah Ta'ala. Situ perkataan tu. Jadi kena faham macam tu. Jangan pula kata Tuhan ada lain. Yang lain tak ada. Tuhan yang sebenarnya Allah Ta'ala je. Dia tak. Tuhan yang sebenar, yang betul-betul kita percaya, yang betul-betul punya sifat ketuhanan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Tak ada yang lain. Tu dia. Yang punya sifat ketuhanan Allah Ta'ala sahaja yang ada sifat itu. Tidak ada pada Tuhan yang lain. Itu maksud dia. Maksudnya Tuhan yang tak bukan sifat Tuhan. Kita oleh itu kita kata bukan Tuhan. Kan? Sebab tak semudah dengan makna itu. Yang mempunyai sifat-sifat ketuhanan, yang mempunyai sifat kita patut sembah dia hanyalah Allah Ta'ala. Itu maksud la ilaha illallah. Dan juga sifat lah. Dan sifat Allah Ta'ala itu sifat kesempurnaan dia, sifat jalal dia, sifat jamal dia, sifat kamal Allah Ta'ala, kemegahan Allah Ta'ala, kecantikan sifat Allah Ta'ala. Itu dia, kesempurnaan sifat Allah Ta'ala. Itulah sifat Tuhan. Bila kita baca surah Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas kenapa? Kalimatul Ikhlas kan? Itu dah ikhlas tu lah sifat Tuhan. Qul huwallahu ahad. Pertama, Allah itu satu, esa, tunggal. Allahus samad, dia maha kaya. As-samad, tidak perlu pada benda lain. Allah kaya. Lam yalid, tidak melahirkan. Maksudnya sifat dia akan kekal, baqa. Sebab dia tak perlu lahir. Apabila lahir, maksudnya orang tukar mewaris dia. Itu baqa. Lam yalid, tidak melahirkan. Walam yulad, tidak dilahirkan. Maksud dia kidam lagi, tak perlu dilahirkan. Tidak ada asal usul, tak ada. Tuhan tu macam tu. Walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada sama dengan dia. Tak ada setara, tidak ada sama, tidak sesuatu apapun tidak sama. Itulah sifat Tuhan. Kalau kita cerita tentang ni, tanyalah mana-mana yang orang kata dakwa-dakwa dia Tuhan ni Tuhan, tak sampai dengan sifat ini.
Tak ada sifat ini. Oleh itu suratul Ikhlas, kan? Suratul Ikhlas menceritakan sifat Tuhan itu sendiri. Hari kita faham itulah sifat Tuhan. Allah tak nak sebut dalam surah Ikhlas. Oleh itu kena belajar surah Ikhlas. Faham elok, kan? Dia panggil sifat as-silbiyah. Sifat ini hanya kepada Allah Ta'ala, tidak ada sifat pada lain. Itu sifat tu. Kalau sebut sifat kalam Allah Ta'ala, Allah boleh berkata-kata, manusia boleh berkata, tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata tidak seperti makhluk. Oleh itu kita kena nafikan awal-awal lagi, kan? Allah itu maha mendengar, tidak seperti makhluk. Allah mendengar tapi tidak seperti makhluk. Sebab kita mendengar, kita dengar kat sini je. Allah Ta'ala bukan mendengarkan macam tu, dan tak boleh digambarkan macam mendengar Allah Ta'ala. Allah itu tidak sama pendengaran dengan makhluk. Oleh itu kita kena nafikan sifat kekurangan pada Allah Ta'ala daripada perkataan yang kita sebut itu. Itu kena faham. Jadi kita sebut tadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang sebenar-benar yang disembah hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah seafdal zikir yang patut kita amalkan. Banyak zikir ni, tasbih ada, tahmid ada, tahmid ada, takbir ada. Jadi pilihlah mana satu. Tapi yang seafdal zikir adalah la ilaha illallah, kan? Itu kena. Dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, mathalul ladhina yadhkuru rabbahu wal ladhi la yadhkuru rabbah la yadhkuru mathalul hayy wal mayyit. Ini cerita tentang zikir, kelebihan zikir. Perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir adalah seperti orang hidup dan orang mati. Betul? Orang yang tak berzikir dan orang mati, memang mati. Sebab apa? Kita ni ada roh. Manusia ni ada 3 elemen. Pertama, dia ada akal dia. Kedua, dia ada anggota badan. Ketiga, roh. Dia tidak beri makan roh dia, mati. Oleh itu syaitan senang goda orang macam ni, kan? Orang masuk kena jin, kena rasa sebab tak ada ni, tak berzikir. Mudah. Saya sebut mudah, kan? Mudah kata sebab apa? Tak ada berzikir, kan? Jadi perlu berzikir. Jadi penuhkan kita punya roh kita dengan berzikir. Banyakkan berzikir. Mudah-mudahan Allah angkatkan kita kepada martabat Rabbani, kan? Rabbani Allah sebut apa, kan? Rabbani macam mana ayat dia? Rabbani, sifatnya Rabbani, ya, kita jadi seorang yang Rabbani. Jadi kenalah macam tu, kena berzikir, sentiasa berzikir. Dan orang yang berzikir itu adalah orang yang mengikut akhlak Rasulullah, ya. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguhnya bagi kamu Rasulullah itu dah contoh tauladan yang baik bagi orang-orang yang mahukan Allah dan juga ahli akhirat, dan mereka ini berzikir banyak-banyak. Orang berzikir banyak-banyak ikut Rasul. Jadi orang yang sentiasa ikut akhlak Rasul adalah orang yang berzikir, maka banyak akan berzikir. Bila kita katakan seperti orang mati, maka Allah jadikan di antara zikir-zikir itu adalah baca Al-Quran. Maka Al-Quran itulah menghidupkan orang yang mati itu, yang mati. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam firman-Nya, la haula wala quwwata illa billah, 20 ayat surah Yasin, ada yuhyil izam idza yamin kul yuhyiha alladhi ansha'aha. Dalam Al-Quran sebut, maksudnya dialah yang menghidupkan, kan? Baca Quran tu dialah menghidupkan kita, hidup kita ni, hidup roh kita hidup. Minta maaf saya tak jumpa ayat ni, tak keluar pula dah. Allah banyak terlupa ni, dosa banyak betul. La haula wala quwwata illa billahil azim. Jadi kita perlu, maksud saya adalah kita perlu banyak berzikir. Jadi orang yang tidak berzikir adalah orang seperti orang hidup dan juga mati. Dan sesiapa yang mati hatinya, maka tidak akan dapat rahmat Allah Ta'ala, payah mendapat barakah daripada Allah Ta'ala, payah mendapat perlindungan daripada Allah Ta'ala. Oleh itu Nabi SAW mengajar kita dengan kita banyakkan berzikir, banyakkan berdoa untuk menjauhkan diri kita daripada syaitan dan juga iblis. Jadi kita insyaAllah kita akan jumpa perkataan-perkataan itu daripada hadis Nabi sendiri. Nabi sebut jauh daripada iblis dan menguatkan hati kita. Itu dia. Jadi itulah setakat itu sajalah pada hari ini, berkenaan dengan apa yang kita baca pada hari ini. Sikit-sikit tak apa, lama-lama jadi bukit pula. Jadi setakat itu saja. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Nice, son. أشهد أن لا